Cuba perhatikan elok-elok apa yang berlaku dalam video ni. Tak nampak? Tengok sekali lagi. Dalam video tadi menunjukkan bahawa ada seorang jemaah yang sedang berjalan kemudian berlaga bahu dengan seorang individu yang tidak dikenalinya dan sekelip mata barangnya telah pun hilang. Apa yang ingin saya katakan dekat sini adalah kehilangan barang boleh berlaku dengan sangat mudah. Tambah-tambah lagi bila anda berada di luar negara, perkara boleh tambah jadi lagi susah. Tapi Haji dengan Hajah jangan risau. Dengan adanya takaful pelindungan umrah, setiap langkah ibadah haji dengan hajah akan dilindungi. Tapi Haji dengan Hajah perlu beringat, tuntutan kehilangan barang boleh diterima akibat kecurian sahaja, bukan kecuaian. Jadi, lindungi barangan peribadi anda, lindungi ibadah umrah anda.